kasih terus spend time bersama aku. Dan aku bawa mak aku. Dadah. Welcome to Kuala Lumpur. Katanya nak tengok Kuala Lumpur macam mana hidupnya. So kita tunjukkan. Kita nak buat baik-baik jalan lagi. Sebenarnya dia tak nak rekod tapi tak tahu lah. Dia malu. Tak tahu lah apa benda dia malu. Dia tak tahu malu. Ui, sampai hati. Aku tak tahu nak cakap apa. Aku kalau depan kamera kan, aku jadi macam blur sikit. Sebab dia cool. Sebab dia apa? Dia unplanned. Aku pun cerita daripada semalam pergi mana. Okay, semalam aku ada annual dinner dekat Doubletree Hilton. Lepas tu aku terlambat tau. Orang dah start dah. Sampai orang telefon banyak kali. Alah, awak kat mana? Awak kat mana? Awak kat mana? Tanya di mana? Awak kat mana? Awak kat mana? Awak kat mana? Awak Di mana lagi? Awak Lambat kat mana? ya ke? Aku lambat sampai. Serius. Orang start pukul 6. Aku datang pukul 7.30. Walaupun tempat aku tu dengan Doubletree tu 4 minit je weh. Ini kamera ayah Alia. Hari ni kita bawa family kita jalan-jalan bersama kawan-kawan saya. Kita nak pergi mana lepas ni? Family Alia fit. Family and Ada. Deh. Dia pusing. Tapi bila masuk sini dia jadi jam kita nak mati. Ya Allah. Lama gila. Hujan pula tu pakai baju. Hujan sampai berhenti Basah. hujan. Kami daripada pakai baju hujan cabut baju hujan tu penuh. Gantung Dia dah. Duri on. Duri on. Oh, duri on. Duri on. Durian gila. Duri on. On tak on? On. POV Alia mengambil gambar POV. Dia memang Yes. Memang dia lah. Memang jiwa dia. for the first time pergi Dataran Merdeka di sini. Play as tourist weh. Pada pada hari. Oi, dia tak nampak aku jalan ke? Aduh, makcik. Ya. Weh, aku ambil kena langgar tadi. Ya, weh. Sebelah kaki ada. Ada fish. Jom. Pustaka buka ke? Tak tahu nah. So, kita tak pernah sampai situ je selalu, tak pernah pergi sini pun. Dia macam a new discovery. Sama sangat. Sampai tak? Siapa? Tak tahu tak vlog kenapa. Patutnya tadi rakam tapi aku tak rakam. Ya ilah. Separuh jalan je tadi. So jalan dah. Tak apa. Dia ada random. Ya weh. Ramai. Mau KL. Yeah. Ada depan ke? Tak kita tak serah. Kita tak serah. Tak turun lah. Aku kat atas je. Cuma aku mana nampak macam ke depan. Apa nak? Alamak. Tak apalah. Kita nak pergi nampak tulisan yang atas tu. Oh, kau ambil. Sekali je. Okey. So, jalan sana. Nak pergi sana ke? Jomlah. Sama orang. Sekarang ni kita dekat Dataran Merdeka. Which Yes. kita membawa family Alia. Aku dah tengok pustaka. Hai, dah ni. Cita memang manis. Apalah. Apa lagi yang kau di sini? Sebaik semua turis. Jatuh cinta memang manis, apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kau tak ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi. Makcik. Macam mana? Apa perasaan Ah. makcik? Seronok sangat-sangat. Dapat juga tengok apa dia orang Apa? Apa ni? Apa ni? Dataran Apa ni? Merdeka. Dataran Merdeka. Dataran Merdeka, pergi KL Central, pergi Banyak tempat lah. ada. Kan?
Sementara menunggu diorang pakai gambar, so I curi sekejap. Kamera ada. Nak pergi perpustakaan tu. Nak pergi. Tapi macam tak kena je nak pergi sekarang. Sumpah ni cantik. Oh, kena ni kena. Weh kena. Alah gelap sangat. Weh dapat gila ya Allah. Dah lah. Dia tak ni pun. Cantik kan? Malam-malam ramai orang. Malam-malam dulu aku pernah. Itu waktu kat puasa. Ya betul. Aku pernah tengok punya buat story. Puasa kan? Masa dah pinter. Tak dah. Puasa. BSP. Tak tahu? Ha? Masa intern, masa habis intern. Naik kereta tu time tu. Lepas tu kau pergi mana? Almost wake up. Cantik. Ada bayar. Puasa dah jadi profesional, Man. Itulah tu. Boleh hire dia weh. Videographer by anda. Dia pakai dress. Terus. Okay. Duduk luar. Duduk sekejap lagi ni. Tunggu tu. Estetik lah. Kenapa dia? Lakin Coffee. Kafi. Nanti lepas sangat siap. Alah. Asal muka dia hudu je tak sempat tangkap. Ya. Dia kan fotogenik. Payahlah orang ada fotogenik ni. Hudu-hudu pun lawa. Tiba. Bebek. Hari raya. Poster tu. Aha. F1 punya. Serius mana? F1. Mana? Tak, bukan kat sini. Dia ada dekat Village atau Jaya Grocer. No. Balik. Kau memang minat F1 tiba-tiba. Dia jadi minat F1 ni. Aku pernah terikut kamera aku tu. Nampak ke? Dia mineral je. Okey je kan? Boleh je lah tu. Nak cari bubble tu tak ada. Habis kot? Habis. Tak ada dah berapa ni semua. Okay. Tak ada dah. Nak beli air je. Monster. Monster. Cakap kau. Boleh. Salah pula aku punya ni ke? Bukan letak sini. Si. Dia masuk. Ketuk. Mata-mata. Cepat. Hai. Boleh kan? Tinggal tepi. Sebab ada tepi. Semata-mata. Dah. Ni video ke Mi? Dia macam behind the scene rupanya dekat. Let's go. Jom, Alia dah keluar. Jom. Ya dah. Merah. Tunggu nanti. Ui, dah start dah berasap. Yes. Wow. Apa tu? Wow. Woi. Mana pergi? Bukan bandaranya banyak lah makcik. Sejuk tu Alia. Sejuk makcik. Macam rasa? Sejuk kan? Rasa angin? Dia keluar ke situ tu. Rasa macam air lah. Ya. Banyaknya ikan. Kalau mak perasan Who are you? Aku dah letak dah tu. Aku rasa kena buat yang Izzah dah call. Izzah call mana? Hello. Hai, sekarang kita di stesen terakhir sebelum hantar jam. Dah lagi. Penat kan? Aku tak
kenapa kan ni? Ya. Macam cute. Sekarang kenapa Alia kat sini? Kenapa dia tak balik? Jin, Ada Ayla. Sampah nak? Au. Alia buat macam ni. I'm not cute ni. Boleh lah. Macam mana buat dia orang buat guna? Ni kita Hamba di berdiri. atas ni. Dia kat bawah. Oh. Oh. Hamba di atas kursi ni, weh. Nah. Sekejap aku makan dulu. Macam budak-budak. Fikir pun macam tu. Weh lagi sekali weh. Aku takkan dia. Aku kan nanti bagi roh je. Kenapa buat lagi weh? Tak tahu Amelia ni. Ada kat ni, Lando. Berapa lando? Carlos. Apa nama dia panjang dia? Carlos Sandro. Carlos Sandro Postable. Apa dia? Au. Okey. Antara 3 kan hang kena pilih Alia. Okey. McLaren, William, Cakap Mercedes, Ferrari. Mana satu? Mercedes. Okey. George Russell ataupun Kimi. Siapa Kimi tu? Pilih antara 2. Yang pertama. George Russell. Okey. Nanti kita tunjuk siapa dia. Once I Charles Leclerc. Orang sembang benda aku tak faham macam mana nak masuk. Nanti aku akan bagi hang kena tengok weh. Tengok apa? Guys. Sebab We are two. bila hang aku mula-mula tak percaya dengan game ni. Ya betul game ni. Apa game ni cakap ni? Kenapa? Bila aku tengok dia edited tu. Tengok F1. Cerita F1? Ya. Movie tu? Ha. Bukan movie, dia dokumentari dekat Netflix. Tak, tapi in motorsport, in F1 lah. Oh, nanti Ya. aku tengok kalau aku rajin. Kau sekali kau tengok habis lah. Aku kena buka kat TV. Member buat trend ada nak orang buat Nah. trend. Tunjuk Josh Russell. Kau tahu Sorry weh. Aku nak kepot lagi tapi sorry je. Tak. Muka aku terlalu subtitle dia tunjuk. K-pop tu dah jadi nombor 2 lah. 1 F1. Bye. Okay. Smart. Bye babe. Baik tu. Jumpa Sabtu depan. Sabtu depan. Cukup ke sebulan. Apa dia rajin turun? Terima kasih ada jaga TV. No, listen.